kepentingan tentang garis panduan akta ini bukan dalam aspek muzik semata-mata. Perjuangan kami bukan semata-mata mengenai royalties dan wang. Ia adalah sebahagian kecil daripada perjuangan yang lebih besar, iaitu memperkenalkan Akta Hak Cipta Malaysia. Sebenarnya Akta Hak Cipta Malaysia ni baru more or less how many years, 10 years, 10 or 15. Daripada 87. About that lah. Dia tidak popular sangat. Orang suka buat lagu tapi dia orang sign dia kontrak tu kan. Negara maju memerlukan sistem hak cipta yang mendorong inovasi dan kreativiti. Visi yang diperjuangkan oleh Benjamin Franklin ketika memperkenalkan Akta Hak Cipta 1790 di Amerika jadikan Amerika Syarikat kuasa besar dunia. Masa mereka faham tentang patent dan hak cipta ini penting. Ialah kita pakai seluar libai pun dah berapa lama kan. Kita pakai topi Adidas semua kan. Betapa pentingnya patent tu. Malaysia juga harus menggalakkan lebih ramai lagi individu kreatif dan inovatif, bukan saja dalam muzik tetapi juga dalam bidang perubatan, teknologi, pemakaian, tekstil dan lain-lain lagi. Melaksanakan garis panduan ini adalah langkah penting dalam memperkasa Akta Hak Cipta Malaysia dan mendukung kreativiti serta inovasi tempatan. Kita harus ada ajakan sedikitlah melihat bahawa inovasi ini perlu dan dekat dengan Akta Hak Cipta. Saya dipahamkan Tongkat Ali kan? Tongkat Ali. Dipatenkan oleh the right to process and to extract from Tongkat Ali is taken Jerman. from somewhere in Europe lah. Sampai in Europe. It's not in Malaysia. Yang sayangnya. Sayang sekali ya. Kalau kita boleh scroll lah sekarang di Google, Tongkat Ali, awal tumbuhan semula jadi di Malaysia ni. Kerana kita memandang enteng tentang hak cipta, maka orang asing ambil dan dipatenkan. Dan saya dipahamkan, kalau tak silap lah, ni favorite sikit lah kalau orang dengar. Begitu juga ketum. Jadi sebenarnya garis panduan ini bukan memihak sebulan kepada muzik saja, tapi kepada semua. Jadi 3PM melihat benda ni dalam aspek untuk inovatif, untuk negara kita lebih ke hadapan di masa akan datang. Kalau mana tahu kalau you all ada buat sesuatu kotak yang boleh berfungsi multi. So it's a part of garis panduan Akta Cipta Maipo perlu diantarkan. Sebagai penutup, kami menyatakan sokongan penuh kami kepada Yang Berhormat Datuk Amizan Muhammad Ali dan Maipo untuk menggunakan Seksyen 27M dan melaksanakan garis panduan hak cipta organisasi pengurusan kolektif 2025. Kita beri laluan barazannya. Sebagai penutupnya, sekali lagi saya tekankan yang berada di sini iaitu karyawan dan juga 3PM dan juga penggunanya, perusahaan hotel dan retailers yang ada di sini ingin mengharmonikan industri muzik Malaysia sebab kita menuju ke dunia yang lebih mencabar. Ketimpangan, ketidaktelusan, kebincangan yang berlaku, ia ibarat kita menyembunyikan bisul di sebalik pakaian kita. Jadi saya menyeru kepada semua CMO agar mereka menyokong, sebab kita selepas semua menyokong, kita ada cabaran yang lebih besar, iaitu bagaimana pelaksanaan yang akan berlaku. Itu lebih mencabar. Tapi kalau